Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Syahrul. So, untuk video kali ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak repair sedikit lah. Kita ada masalah dengan lampu di dalam amal ni. Okay, so masalah tu kemungkinan adalah berkaitan dengan kita punya smart switch ni lah. Okay, tapi sebelum kita terus ganti, kita kena check dulu lah. Okay, kemungkinan ada kerosakan lain. Tapi kalau memang smart switch ni yang rosak, kita akan tukar lah. Okay, jom kita check sama-sama. Okay, jadi inilah smart switch kita yang ada problem tu. Kalau kita tengok, yang ni kita tak boleh tekan lah. So, yang ni yang okay lah. Kita boleh on, kita boleh off. Okay, kita boleh on dan kita boleh off. So, untuk yang ni tak boleh ditekan. Tapi lampu kita menyala je. Yang tengah tu, okay, switch yang ni lah kawan yang tengah tu. So, dia okay je menyala. Cuma tak boleh nak off lah. Okay, yang ni pula memang langsung tak boleh kita on off kan. So lampu kita pun tak menyala, lampu dan kipas yang hujung tu tak menyala. Jadi kita akan buka, tengok dua-duanya lah switch ni. Okay, first apa yang kita kena buat, kita offkan kita punya DB tu lah. Okay, so baru boleh buka lah. Okay, bila dah buka, kita try on balik lah nak tengok kita punya live ada sampai kat sini. Okay, so ada lah. So nak lagi puas hati, kita akan test dia punya voltage lah. Okay, kita guna multimeter, test dia punya voltage. Okay, set kepada julat voltage arus ulang alik lah. Okay. Okay, so ada bacaan 248 volt. So ikutkan kita punya supply sampai kepada kita punya smart switch ni. Jadi kemungkinan dia rosak lah. Sebab dia adalah barang elektronik. So kita akan gantikan smart switch yang pertama ini. Okay. Okay, smart switch pertama dah siap diganti. Kita try test dulu. Okay, boleh on, boleh off, boleh on, boleh off. So kita buka untuk smart switch yang kedua tadi lah, yang program juga.
Okey, kita test untuk switch kedua yang kita dah ganti. So, boleh on, boleh off, boleh on dan boleh off. Okey, so kita dah siap ganti. Kita nak test lah kita punya switch ni. Okey. Okey, so kita dah ganti dan elok lah kita punya lampu dan kipas. So sekarang ni kita nak set dia untuk boleh dikawal menggunakan phone lah. Okey, yang ni wifi dia nampak tak menyala ni. So kita kena test lah. Okey, jadi kita dah siap set up lah untuk kita kawal. Okey, kita akan kawal guna voice control. Alexa, turn off all area. Okay. Alexa, turn on all area. Okay. Okay, so switch kita ni kita dah boleh kawal guna voice control lah. So siap lah penggantian kita punya smart switch. Thank you.